niat puasa ni sebenarnya hati kata nak puasa besok sah dah. Aku nak puasa Ramadan besok, sah dah. Tak baca nawaitu pun tak apa. Tapi orang Melayu ni, passion dia, kalau tak niat macam tak sah. Besok dia kata, saya tak niat pun dia kata tu. Dia mahu niat. Kalau masjid pula, masjid kan, habis tarawih, niat puasa. Kata Bilal. Nawaitu sama hati. Tu kadang dia tak ingat niat puasa, dia pun reken seorang. Nawaitu sama radin arba'a raka'atin. Adaan makmum Allah Ta'ala halo. Begitu. Sebenarnya kalau dia sudah bersahur, itu pun sudah jadi niat. Pasal dia makan satu, memang dia nak puasa lah tu. Tak ada kerja orang bangun pukul 4 pagi makan, ada ke? Bangun pukul 4 makan, apa ni? Sesaja makan, tak ada. Kan nak puasa lah tu. Dia kata semalam saya sahur. Niat pula lupa. Yang awak sahur bukan nak puasa tu. Pasal kita orang Melayu dia ke resmi sangat.